Anak saya hujung minggu je pukul 7 pagi dah pergi training tak? Kita kena disiplin juga, kena bangun pukul 7 pagi walaupun kita cuti. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Padang yang hebat di BSN. Hari ini, hari yang cukup besar, hari yang cukup bermakna kerana hari ini melibatkan BSN Care Next Gen Strikers. Kerjasama di antara BSN dan juga buat first time untuk buat pertama kalinya, ini adalah kerjasama dengan KL Rangers. Tujuan dia untuk apa? Banyak benda. Yang first, kita nak bagi peluang pada bakat-bakat muda untuk menunjukkan bakat dan juga ada kehidupan yang sihat. Dan yang kedua sebenarnya, ni yang paling penting, kita nak bagi peluang pada pemain muda macam belakang yang kita tengok sekarang, anak-anak muda bawah 8 tahun, bawah 10 tahun, macam-macam pelbagai umur, macam-macam lapisan umur yang ada. Tapi hari ni, ini hari yang cukup bermakna untuk setiap pemain yang nak tunjukkan bakat. Dah berbunyi, kita nak buang masa. Jom kita start untuk BSN Care Next Gen Strikers. Zakwan ada ha? Ya, botak. Sihat tak? Sihat tak? Oh, hari yang cukup fresh hari ini sebenarnya. Cukup segar. Ya, Saya tak? baik, cuaca pun baik. Cuaca pun baik tak? Yes, tapi sebenarnya Zakwan, kita ada agenda kita. Agenda apa tu? Hari ini melibatkan Next Gen Strikers. Okey. Program grassroots untuk anak muda, untuk budak-budak. Penting ke program untuk macam Next Gen Strikers ni? Ui, sangat-sangat penting tak? Okay. Sebab kita tak boleh dalam bola sepak ni kita tak boleh cari dalam umur yang melebihi faktor sesatu umur lah. Macam diorang ni bawah 12 tahun, 8, 9, 10 ni adalah program untuk kita mencukil bakat diorang, minat diorang, disiplin, kita kena bentuk disiplin diorang. Dan juga saya rasa yang lebih penting, bila diorang ada minat tu, saya rasa semua tak jadi masalah. Apa yang awak sebut ni sama dengan apa yang BSN fikir. Sebab diorang juga ada pendapat kata Next Gen Strikers ni memang cukup penting. And even untuk Next Gen Strikers ni, diorang dah buat saringan program daripada awal. Bagus. Seluruh KL ada lebih kurang 300 player. Tapi hari ni dia dah filter cuma ada 120 je pemain. 120 orang. Wow. Dan mungkin akan filter lagi untuk cik yang betul-betul berbakat. Untuk saya tak, 120 orang tu dekat sini saja tak. Bayangkan dekat Malaysia saja ada berapa orang lagi yang kita boleh cukil bakat tu. Dan ini saya rasa memang zaman-zaman diorang ni, bayi-bayi diorang ini adalah bayi yang syok untuk kita tengok. Zaman saya dulu kita tak ada klinik-klinik macam ni, tak ada untuk tapis pemain dalam satu KL yang saya contohlah, dan mungkin dekat M9, dekat Selangor, kat Kedah, dekat situ sahaja mungkin ada lagi pemain-pemain berbakat yang lain yang kita tak tahu. Jadi sentiasa kena adakan klinik macam ni untuk kita dapat mencongkil lagi bakat-bakat yang baru. Nama saya Muhammad Faris bin Haji Salim. Saya merupakan ayah kepada Muhammad Noah Kasif berumur 10 tahun. Untuk program pada hari ini lah, saya bersyukurlah ada satu platform sebenarnya exposure untuk anak saya. Jadi kira sebagai proses awal pengenalan dalam bola sepak ni. Jadi pada hari ini program ni sangat bagus kena collaboration dengan BSN dan KL Rangers lah. Jadi peluang untuk anak saya berkembang dengan coach-coach yang saya rasa sangat berpengalaman daripada program hari ini. Dan insyaAllah semoga platform yang disediakan pada hari ini boleh grow ataupun buatkan satu sukan yang diminati oleh anak saya. Bila cakap pasal klinik bola sepak, akademi grassroots, parents punya expectation susah Zakwan. Kadang-kadang umur 8 tahun nak suruh jadi Ronaldo ni. Betul. Itu satu benda yang saya juga parents. Dan saya juga ada anak yang juga beraksi bayi-bayi diorang ni. Disiplin tu bukan untuk player je, untuk mak bapak juga sebenarnya. Betul. Kalau mak bapak tak disiplin, contoh betul anak saya hujung minggu je pukul 7 pagi dah pergi training tak? Kita kena disiplin juga, kena bangun pukul 7 pagi walaupun kita cuti. So disiplin kita tu nak hantar anak kita pergi training. Kalau anak kita tak ada disiplin benda tu, so anak kita tak boleh bola tak. Itu satu cabaran Zakwan. Sangat kadang-kadang hujung minggu tu, itulah waktu kita nak bangun pukul 8 kadang-kadang. Betul. Budak dah semangat dah nak pergi main bola ni. Betul. Kita yang lihat sebenarnya. But it is what it is. Ini adalah BSN Care Next Gen Strikers dan kita appreciate dan kita sangat berterima kasih kepada BSN Care dan hopefully banyak lagi program yang sebegini. Apapun big credit untuk BSN Care dan especially kerjasama Zakwan. KL Rangers. Sampai jumpa dalam bahagian seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.